menyuarakan pendapat rakyat, membantu rakyat. Lepas tu membantu hak-hak pekerja. Itu yang membuatkan saya bersemangatlah setiap kali saya membaca ataupun saya mendapat info tentang PSM. Hai, nama saya Amir Syafiq bin Amir Syukri, Syekh Aimin. Jadi saya ni berusia 40 tahun. Saya ayah kepada 4 orang anak. Saya mempunyai pelajaran di Teesside University, United Kingdom. Dan sekarang ini saya sedang berkhidmat sebagai seorang eksekutif di dalam industri FMCG. Okey, jadi ini yang GM lah di Skudai yang famous. Dia sekarang ni sebab kita dekat weekend kan. Jadi GM tu kurang lah. Tapi kalau katakan pada hari-hari biasa, hari-hari pergi bekerja, inilah masalah utama lah. Antara masalah utama yang dihadapi oleh penduduk-penduduk daripada Skudai nak pergi ke Johor Bahru. Okey, kadang-kadang kalau nak pergi kerja ataupun nak melakukan urusan di awal waktu pagi, dia akan jam. Sebabnya dia dah banyak tahu new township ataupun perumahan-perumahan baru, projek-projek baru yang ada di kawasan Skudai, tapi jalan rayanya macam inilah. Jadi untuk kita kena buat sesuatu lah untuk PSM. Jadi kalau jadikan saya sebagai calon PSM, jadi yang inilah antara masalah yang saya akan cuba selesaikan lah di Skudai ini. Jadi ini tempat yang saya selalu datang, yang saya selalu habiskan masa bersama keluarga lah untuk makan-makan. Kat sini dia punya briyani memang best. Alright. Jadi tempat ni memang saya selalu datang lah. Kadang-kadang saya akan bawa saya punya family, dia sama ada macam you makan ni. Lepas tu dia punya biryani lah paling saya suka. Mungkin sebab mewakili PSM ni, dia biryani kerana benar. Okey, biryani kerana benar. Tapi macam you nampak kat sini di mana semua masyarakat berkumpul, jadi kita pun boleh bergaul dengan masyarakat, kita tahu apa masalah masyarakat, apa yang kita bantu masyarakat. Itu sebab saya suka tempat ni lah. Kalau macam sekarang ni, kawasan yang kita berada sekarang ni adalah Taman U lah, Taman University di Skudai. Merupakan kalau you dapat nampak dekat sini pun banyak restoran, ada restoran Arab. Lepas tu dekat belakang ni pun ada banyak kafe lah. Di tempat-tempat ni dia memang merupakan tumpuan orang ramai. Kat sini pun ada shopping center lah, ada Ion kat sini. Kalau kita nak datang Skudai ni, dekat kawasan Taman University ni, ini adalah tempat yang boleh dapat semuanya lah, makan, boleh shopping. Sini pun kalau saya nak bawa anak-anak ataupun saya punya family datang, memang sinilah kawasan dia, sebab ini berdekatan dengan rumah saya di Skudai jugalah. Sebenarnya apabila saya habis belajar, saya juga ada mencari peluang-peluang lah untuk menetap di United Kingdom ni, sebab ini adalah satu peluang yang bagi saya untuk meneruskan kerjaya, satu benda lah. Kemudian berada di negara antarabangsa ni, mungkin kehidupan saya akan lebih baik lah dari segi pendapatan ataupun apa yang saya akan dapat seterusnya. Tapi dia ada satu masa tu, apa yang saya nampak, perspektif saya berubah. Yang mana saya lihat dia punya masyarakat ni dia lebih progresif, lebih terbuka, lebih menghormati. Jadi perkara ni telah memanggil saya untuk pulang ke Malaysia, untuk seboleh-bolehnya ada sedikit mungkin saya tak kata sebagai perjuangan tu terlalu berat, tapi sebagai mungkin saya boleh mengubah, kalau boleh secara total lah, mengubah perspektif yang saya anggap lebih moden lah, lebih maju ke hadapan. Saya berfikir panjang, inilah saya ambil keputusan untuk berbuat demikian lah balik daripada United Kingdom. Perjalanan saya untuk masuk dalam politik dan juga PSM ni bermula sebenarnya daripada remaja, yang mana saya kerap kali
nampak kita punya Komrad Arul muncul di televisyen lah. Buat masa ni yang saya difahamkan ketika itu dia adalah seorang ahli majlis di Selangor. Jadi saya selalu nampak dia di TV, yang mana dia kerap membantu masyarakat, dia membantu waktu yang saya nampak tu dia membantu longkang yang rosak, dia membantu rumah-rumah flat yang ada terbengkalai. Jadi daripada situ saya mengikuti politik dia lah, yang mana akhirnya saya tahu dia adalah seorang calon di Kajang. Tapi buat masa tu minat tu hanyalah minat. Apabila PSM mengadakan pilihan raya di Johor buat kali pertama, yang mana ketika itu rasanya calon ni adalah kita punya saudara Arkanal. Daripada situlah saya tertarik untuk menyertai PSM ni lah. Saya pergi ke dia punya bilik gerakan, dan saya juga membuat memberi dia sikit bantuan apa yang saya boleh buat. Daripada situ saya mendaftar jadi ahli lah. Okey, jadi apa yang membuat saya tertarik untuk menyertai PSM ni adalah PSM ni dia mempunyai daya tarikan daripada segi menyuarakan pendapat rakyat, membantu rakyat. Lepas tu membantu hak-hak pekerja. Itu yang membuatkan saya bersemangat lah setiap kali saya membaca ataupun saya mendapat info tentang PSM ni. Daripada situ apabila saya menjadi ahli, saya pun terlibat sekali dengan apa yang kita panggil sebagai kerja-kerja akar umbi lah, ataupun grassroots. Kita membantu masyarakat yang tertindas, kita membantu pekerja-pekerja yang dinafikan hak-haknya. Daripada situ ianya berkembang sehinggalah saya sendiri pun menerima inilah pencalonan sebagai calon di Skudai ni. Untuk Johor, kita menggunakan slogan Skudai Saksama. Jadi apa itu Skudai Saksama? Skudai Saksama tu kita mementingkan ada dua elemen di sini. Satu adalah keharmonian sosial, yang mana keharmonian sosial tu kita nak tengok semua bangsa bersatu di bawah PSM, yang mana kita akan bantu semua bangsa tanpa mengira bangsa ataupun pangkat dan harta. Kita juga mementingkan kesamarataan di dalam ekonomi, yang mana kita akan bantu SME, kita akan bantu pekerja-pekerja, kita akan bantu orang-orang yang susah dan yang tertindas. Inilah saya, Amir Syed Aiming, calon PSM N48, Parti Catangan.